Hai, saya Jero Azrul dan hari ini saya akan bawakan satu training khas untuk anda, iaitu bagaimana untuk belajar ataupun how to look trends using MR15s and using the SMA20 ataupun menggunakan MID-BB. Alright, so ini adalah satu modul yang pertama, dan modul yang pertama ialah kita akan cover iaitu bagaimana untuk menggunakan kita punya charts, charts untuk kita buat, iaitu melihat trend secara basicnya. So sekarang ni saya klik insert indicator trend Bollinger Band, dan anda boleh menggunakan Bollinger Band standard itu ataupun anda klik reset. Saya akan ambil yang mudah saja, iaitu reset. Dan anda boleh lihat ini adalah setting tersebut lah. Okey, jadi cadangan saya ialah bila anda klik sini, dia akan keluar macam ni. So anda klik untuk besarkan paling banyak dan tukar kepada candlestick. Dan tekan pada template ataupun tekan pada property, saya lebih prefer hitam putih. So kita guna kita guna white. Black on white dekat sini, so anda akan nampak dia lebih bersih dekat sini. So konsep yang pertama ialah anda mesti tahu ialah ini adalah MID-BB adalah garis pemisah di antara kenaikan dan penurunan. So, maknanya ini adalah MID-BB, bermaksud ialah jika dia melepasi MID-BB, dia akan terus destinasi seterusnya ialah kepada low BB, dan dia akan dibuka di atas mid-BB, destinasi seterusnya adalah top BB. Itu adalah basic BB yang pertama. So, itu yang pertama, iaitu anda mesti tahu ini adalah berdasarkan, untuk melihat ni kita boleh tengok trend melalui mid-BB. So, bagaimana cara tengok trend ialah kita mesti campurkan dengan menggunakan H4. So, di H4 sini anda boleh lihat jika dia buka di atas mid-BB, ini trend sudah mula berubah untuk kenaikan atas. Dan jika dia di analisa yang paling baik ialah menggunakan 3 time frame di daily, H4 dan H1. So anda boleh lihat ini paling basic ialah kalau untuk asas dulu, iaitu kita faham iaitu jika dia buka di atas mid BB, maknanya trend sudah mula ke atas dan destinasi seterusnya ialah kepada top BB. Dan juga kalau dia H1, iaitu kepada H1, iaitu kalau dia di bawah mid BB, bermaksud ini adalah dia katakan destinasi seterusnya adalah low BB. Ini adalah saya memang tajuk ini saya bukan tajuk kepada Bollinger Band, tajuk kepada moving average ataupun apa-apa filter, dan termasuk orang yang tanya saya mengenai stoch gila apa saya gunakan, itu adalah kita pergi peringkat advance satu persatu. So yang pertama sekali ialah identify ini adalah basic dia untuk mengenal pasti trend. Ini adalah mengonsisten. So kalau kita boleh kata sekarang ni ialah daily ialah uptrend kerana dibuka di atas mid BB, H4 adalah uptrend dan H1 adalah downtrend. So trend sebenarnya dikuasai oleh dua ini. So 2 lawan 1 dengan abang lebih besar ini bermaksud trend untuk Euro USD. Semudah itu. Untuk entry, untuk signal, untuk setup kita tak cover lagi kerana kita nak memahami basic ini dulu. So yang kedua ialah yang kita gunakan, kita boleh insert indicator, iaitu trend moving average. So moving average, kita ambil moving average 50, dan kita boleh menggunakan warna hitam, iaitu kita boleh ambil exponential, apply to close, dan kita klik sini. So ini adalah juga untuk kita lihat trend. So paling mudah bermaksud ialah jika dia macam mid BB juga tadi, kalau dia close di atas MA50 di daily, bermaksud ini adalah strong trend dia ke atas. So, tengok berdasarkan ni trend menggunakan MA50 adalah uptrend, of course di H4 uptrend, dan di H1 juga uptrend. So kalau daripada analisa ini, kita boleh kata penguasaan 80% adalah berdasarkan untuk cari buy position. So ini adalah ringkasan awal untuk bagaimana untuk lihat trend, dan pastikan anda lihat di daily H4, H1 sahaja dulu. Kita tidak pergi kepada method
time frame lebih kecil, multi time frame yang lebih kecil, kita pergi pada multi time frame. So kunci kepada trading ialah 3 ni. Daily, H4, H1 untuk lihat. So saya harap anda belajar sesuatu, iaitu inilah basic ni. Kita akan sambung dalam tutorial seterusnya. So jumpa lagi, dan kalau anda rasa bermanfaat, tolong share kepada kawan anda. Okay, bye.